Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ni kita 14 hari bulan 12 2025. Kita berkumpul di Ayam Gepuk Pak Gembus. Ni dia. Rupanya berasal dari Yogyakarta. Ini kat sini tempatnya berhadapan dengan Pusat tempat ayah ni, Pusat barang. Okey, so hari ni kita bawa lepas ambil kakak daripada program kat UKM, ambil di Morib. Okey, on the way tadi kita singgah sekejap beli keropok Kak Ros. Kedai pek Kak Ros untuk makan-makan dan juga untuk persediaan untuk hening. Okey. Kalau masih ada lagi. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan tahniah kepada Lokman atas malam hari graduasi sebagai calonkan sebagai pelajar Mitali. Alhamdulillah. Okey. Tahu tu? Mulakan kau berani. Okey. Okey, ibu pada tahun ini bawa lepas tu operate. Semoga diberi kesembuhan, lekas sembuh. Okey. So kakak tahun ni third year. So insya-Allah buat yang terbaik. Okey. Usop stam tunggu result saja keluar. Yang Usop sambung pengajian di USIM online. Betul? USIM. Persediaan namanya. Okey. Go. Okey. Apa nama ni? Mail form 3 ya Mail. Okey. Buat elok Mail form 3 ni. Okey, fokus sekarang ni form 3. Hadijah. Tolong ulang kaji banyak-banyak. Mana tak faham tanya. Fatimah juga ya Fatimah. Okey. Okey, untuk tahun ni agak special sikit sebab kita penutup tahun ni kita musim durian 2 kali. Musang King 1 kali dia tak menjadi. Tapi IOI kita 2 kali berbuah. Musang King kita yang pertama tadi musim usop kutip 2.1 kilo. Alhamdulillah. And then IOI yang kedua ni kita kutip 2.4 kilo besar. Okey. Okey dah. Itu ayam dah nak sampai dah tu. Ayam nak sampai pula. Nasi Pak Gembus dah sampai tu dia. Tu dah. Alhamdulillah. Macam ni apa dah? Apaan ni? Kopis goreng. Ini kopis goreng. Kopis goreng. Ini kopis. Namanya kopis negro. Ini air-air dia macam color dia. Air Pak Gembus. Bagi ruang. Ada gula tebek, malibu. Itu nasi. Mana crispy biasa? Yang mana pedas mana? Puas. Mana crispy biasa? Yang ori belum. Maksudnya ni pedas. Ini pedas ke? Ini pedas. Tidak boleh mah. Yang ni rasa tak pedas. Sebab nampak dia tak banyak. Cili. Apa nak tak baju sih? Ini pedas. Okey, ayah serahkan table kepada Aisyah. Nah. Aku tak tahu macam mana. Patutnya pandang aku lah kan. Okay guys, hi, Assalamualaikum. Saya tak tahu kenapa tak nampak muka, tapi saya buat je apa yang ayah suruh. So, diorang baru ambil saya dekat Camp Al-Azhar Morib. Saya ada program dengan budak form 4 Mahis. Dan saya selesai 3 hari ni. Tapi tak apa, Alhamdulillah semuanya dipermudahkan. Lepas tu
Saya kan dah masuk tahun 3. So, by hari Rabu ni, Selasa, saya kena hantar saya punya tajuk latihan ilmiah. So, doakan semoga penyusunan latihan ilmiah saya dipermudahkan. Lagi tak ada apa dah. So, I pass the phone. Itu orang yang dapat anugerah semalam. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Rukmin. Okey, pada hari ini kami makan Pak Gembus di Jenjarum bersama keluarga yang tercinta. Okey, semoga doakan saya semoga saya dapat 3.5 ke atas untuk STP. Doakan saya semoga memberikan segala besar untuk beliau Adam, mengapa dan sebagainya. Amin. Saya pas kamera kepada Muhammad Yusof. So, orang pas kat kau. So. Kau cakap apa tak? Aduh, Okay, alhamdulillah tahun ni 2 exam besar, SPM dengan STAM. SPM awal tahun, STAM akhir tahun. Agak-agak mengejut, tapi alhamdulillah bersyukur sebab dapat hadapi dengan baik, dengan lancar. Terima kasih kepada semua yang support. Tu nak main. Nak cakap apa? Hati-hati bawah tu. So, nampak muka dia. Tak tahu nak cakap apa. just do your best lah. Itu snowman good. Cepatlah. Lagi ni banyak. Yang suruh. Cakap apa? Cakap ada something. Awak cakap je lah. Awak tak nangis. Awak suruh cakap. Mana lepas sana? Ada suka. Depression. Tu je, saya cakap je apa. Korang tadi saya tengah pegang kamera sekarang. So korang kena dengar dia cakap apa. Okay, korang tak dengar. Dah cakap dah. Korang tak nak cakap. Dia bergeling-geling je. So saya cakap bantu je. Cakap je. Dia tak tahu nak cakap apa. Okay, dah dia dah cakap. Okay, seterusnya. Hai, dah. Pegang. Awak kena pegang. Tapi tak tahu nak cakap apa dah. Dah. Cerita. Awak apa sekarang? Cerita. Ni makan ni. Cakap apa tu? Ayam. Bukan ayam. Apa nama dia? Ayam gepuk. Yelah dah lah. Ayam gepuk. Dah. Pergi. Nah. Ibu. Sabarlah ibu dah ni. Dia pergi semkuk kau main. Apa ibu pula? 147. Tak nampak. Dia ni. Tak. Ayah tak suruh tunjuk ibu, tunjuk semua nanti. Aku ni macam tu. Cakap je. Oh tak, sebab tadi dia pusing. Tak apa. Saya tahu. Sedap dah fine. Untuk ibu pula, seperti yang ayah cakap tadi, ibu telah menjalani operation pada 6 hari bulan 12 yang lepas. Jadi result dia lagi 2 bulan. Semoga semua result normal. Okey. Dan tak perlu apa-apa pembedahan lanjut lah. Okay, so bulan 2 akan keluar result. Okey, kakak tutup juga. Tutup. Okey, ayah pas ke kakak untuk tutup. Ayah boleh. Bagi. Saya tutup. Vlogger percaya tak? Okay guys, so semua orang pun dah berucap, dah bercerita masing-masing. Walaupun dua orang ni memang sangat susah nak buka mulut, tapi kita tunggu umur 21, semoga mereka dapat hidayah lah untuk bersuara lepas ni. Untuk adik-adik saya, semoga semua urusan korang dipermudahkan. Urusan belajarnya, urusan apa-apalah, sukainya ke apa, daripada ibu ayah, semoga panjang umur, murah rezeki. Semoga umur yang panjang pun memberi manfaat kepada 50 now. dah 50 tahun dah. Semoga umur yang panjang tu memberi manfaat lah. Begitu. So kita orang pun nak makan dah, semua dah lapar.
Okay, ayo. Main? Nak nasi lagi? Okay, semua orang kena tata. Cepat tata. Tata. Bija tata cepat. Sup. Ayam biasa pun pedas ni. Wiu.